Kami dulu pun sama. Mula-mula nang si minat emas tu. Mun duit nang minat. Dah biasa kita makan duit nak hari-hari. Sebenarnya bukan sebab si suka emas. Cuma kita si faham kena kita mesti ada emas tu sebagai salah satu portfolio pelabuhan untuk jangka masa panjang. Salah satu sebabnya emas tu si nampak nombornya. Sedangkan bagi yang faham, emas tu pun adalah duit. Jadi dekat sini nombor emas tu. Dekat sini lagi, mun si dekat gramnya. Kita boleh nanggah 1 gram emas ke tu makin meningkat nilainya. Tahun 2000 dulu hanyalah RM35. Tahun 2008 RM95. Tahun 2016 RM170. Tahun 2020 RM284. Dan tahun tu RM520. Nilai duit kertas macam ni. Setiap RM1 nilai makin lama makin gugur. Tahun dulu 80 sen. Tahun tu 70 sen. Tahun depan mungkin 60 sen. Lagi 5 tahun mungkin 30 sen. Kini tu antara emas dan duit kertas, nok ni yang lagi berbaloi untuk disimpan walaupun kedua-duanya adalah duit. Biasanya kami yang akan jawab emas. Tapi yalah, bapa orang yang nampak tapi si pun nyimpan emas. Jadi mesti simpan kedua-duanya sekali. Emas dan duit. Duit kertas untuk simpanan jangka masa pendek, emas yang kita simpan tu untuk jangka masa panjang. Dah jelas nak? Jadikan hari tu sebagai permulaan untuk kita simpan emas.